Korang nak beli saham Apple, Microsoft, Tesla tapi takut tak patuh syariah? So, Wahid ada satu portfolio dan namanya ialah US Stock. Tapi sebelum korang masukkan duit korang ke dalam Wahid, korang kena tahu apa sebenarnya yang korang betul-betul beli. So, jom dah pecahkan secara detail. So, di Wahid US Stock portfolio ini ada 200 lebih syarikat besar di negara US di mana industri ataupun tech lah yang paling dominan sekali. So, dalam portfolio ini ada Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Broadcom dan macam-macam lagi 200 lebih tadi. Tapi dalam ni bukan ada tech saja tau. Ada lagi healthcare, energy, consumer goods, communication yang mana kesemua company ini 200 company ini dah lalulah syariah screening. Jadi itu bermaksud kalau adalah mana-mana syarikat yang bisnes dia ini involve ke dalam riba ataupun interest, involve dalam arak, judi, kinzit, semua company yang terlibat ini tidak akan masuk ke dalam halal ETF. Dan screening ini bukan satu kali, dia akan direview secara berkala. So kalau ada syarikat yang tidak comply dengan segala regulation ini, mereka akan dikeluarkan daripada halal ETF. Jadi yang best dekat US Stock ini di mana korang tak perlu dah nak pilih saham secara satu persatu, Wahid lah yang akan uruskan kesemuanya. Dia akan membuat auto rebalancing and then akan membuat purification and then daripada segi compliance pun semua dia akan handle. So kita hanya perlu just set DCE ataupun amount yang kita nak labur secara bulan-bulan dan biarkanlah platform yang akan membuat kerja tersebut. Jadi Wahid US Stock portfolio ini memang sesuai lah untuk mereka yang nak exposure kepada US market secara pasif. Jadi untuk portfolio US Stock ni minimum deposit adalah RM100 dan fee pun ada 3. Management fee daripada Wahid punya platform 0.79% setahun and ada fund expense ratio 0.5% and ada currency conversion 1%. Sebabkan portfolio ini dia berada dalam USD punya denomination dan yang best portfolio US Stock ini dia tiada lock in. So korang boleh withdraw bila-bila masa yang korang nak, cuma untuk dia masuk ke dalam account bank kita mengambil masa 1 ke 2 minggu bekerja. Jadi guys, nak ingatkan return yang korang dapat akan ikut pergerakan US market dan juga pergerakan conversion USD dan juga ringgit. Jadi senang cerita, return korang boleh naik dan juga boleh turun, bukan fix, bukan guaranteed. Jadi guys, kalau korang nak try, korang boleh daftar Wahid guna link Daus di bio. Masukkan kod Daus di case waktu korang register supaya korang boleh claim RM10 reward daripada Wahid dengan minimum deposit RM300 dan pastikan korang tak withdrawal selama 30 hari daripada Wahid. Jadi guys, ini bukan nasihat kewangan, setiap pelaburan ada risikonya. So pastikan korang buat kajian sebelum korang membuat keputusan pelaburan dan kalau korang belum lagi, tekan button like, share video ni, follow Daus kalau belum lagi. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.